Duit makin susut, tapi anda masih tunggu. Mungkin bulan depan, okey balik kot. Anda tak perlukan keajaiban sebenarnya. Yang anda perlukan adalah keputusan yang berani. Kalau anda terus tunggu, anda takkan jatuh. Anda akan tenggelam. Bukan jatuh lagi dah, tenggelam. Ramai owner bisnes perasan duit makin lama makin menyusut. Tapi tak buat apa-apa. Duduk, tunggu, berharap, bagi macam-macam alasan. Mungkin bulan depan okey kot. Tunggu lepas raya lah. Ataupun tengok dulu lepas sale campaign ni macam mana. Okey ke tak okey. Ataupun tunggu Allah tunjuk jalan. Maaf bos-bos sekalian. Itu bukan menunggu rezeki, itu perangai bunuh diri. Kalau duit makin kurang, anda wajib buat keputusan sekarang. 3 keputusan yang paling penting bila duit anda dah makin nak habis. 1. Potong apa yang tak bagi duit. Jangan sayang staff yang tak perform. Jangan simpan produk yang tak jalan. Jangan teruskan sistem yang bocor. Emosi tak boleh bawa sale. Data yang akan tentukan. 2. Ubah cara jualan. Kalau cara lama tak jalan, tukar. Buat live, buat offer, buat bisnes nampak hidup semula. Stop jadi pemilik yang tunggu pelanggan. Start jadi pemilik yang kejar pelanggan. Dan yang ketiga, fokus satu yang boleh bawa masuk duit cepat. Jangan tamak. Cuba fokus. Jangan cuba jual semua benda sekaligus. Fokus satu produk atau servis yang orang dah percaya, dah repeat, dah proven. Waktu tenat. Bukan masa untuk cuba banyak benda, tapi masa untuk pilih satu benda dan buat habis-habisan. Saya tahu ini pahit, tapi ini bukan ubat. Tak semua bisnes mati sebab pesaing, tapi ramai bisnes mati sebab owner sendiri tak berani buat keputusan. Follow saya setiap hari, insya-Allah, untuk terus belajar cara survive dalam dunia bisnes sebenar, bukan dunia angan-angan. Dan kalau anda rasa ada kawan bisnes anda yang tengah hilang arah, share post ni pada dia. Mungkin ini post yang akan selamatkan dia dari bankrupt. Esok saya nak share, jangan tunggu semangat. Kenapa? Tindakan dulu, semangat akan menyusul.